trending dan terkini di Dagang News. Selama berpuluh-puluh tahun, jenayah yang merugikan negara berbilion ringgit dibiarkan tanpa tindakan tegas. Hari ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mempersoalkan kenapa? Cakap boleh cakap, tapi saya tanya, kenapa tak boleh buat dahulu? Mengapa dibiarkan? Dan pagi tadi saya bermesyuarat, akan ada lagi. Saya kata ini mesti teruskan. Biar negara ini bersih daripada rasuah dan penyeludupan, katanya ketika menjawab soalan Datuk Muhammad Isam Muhad Isa BN Tampin pada sesi soal jawab Perdana Menteri di Dewan Rakyat hari ini, 11 November 2025. Di bawah Kerajaan Madani, hasil rampasan mencecah 15 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Satu pencapaian luar biasa hasil tindakan penguatkuasaan terhadap kegiatan haram. Pihak berkuasa kini bertempur dengan kartel besar, bukan sahaja di Malaysia, tetapi di seluruh rantau ini. Mereka berpengaruh, mereka ada dana. Lebih 20 pendakwaan telah dilakukan. Ini bukan retorik, ini tindakan. Saya kata ini mesti diteruskan, biar negara ini bersih daripada rasuah dan penyeludupan. Kerajaan Madani bertekad, Malaysia mesti bebas daripada ketirisan, rasuah dan jenayah ekonomi. Masa untuk bertindak sudah tiba.